Yo guys, welcome to channel RJB Gaming. Dan hari ni kita akan main game Truck Simulator. Tetapi sebelum kita masuk ke game, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe juga, tekan baca di lonceng di bawah. Terima kasih. Dan hari ni tadi bos saya call suruh hantar barang. Jadi kita hantar barang hari ni. Kita akan hantar barang ke mana? Cuba korang teka. Jadi kita masuk ke game. Jangan tekan lonceng ke bawah. Ok, jom kita masuk game. Play. Bagi kita kamera, kita ubah kamera. Kita pakai kamera dalam. Jadi macam mana game ni? Jom kita main lah. Oh, start engine. Sekejap aku buat sikit. Okay. Mana ni? Oh, sekejap, kena pusing. Pusing dulu. Okay, dah terpasang. Kita akan gerak sekarang. Drive safe. Okay, drive safe. Jangan lupa kat signal dia, dia belok. Turn left. Okay, turn left. Saya tak apa sikit, mungkin masih dia belok kiri kot. Tengok, siapa korang? Kita akan tengok apakah saya pandai bawa lori atau tidak. Korang teka. Salah, sini. Okay. Tengok, siapa kata budak tak pandai bawa kereta. Let's go. Harap saya potong saya tak kena gaji sebab saya lama masuk kerja. Okay, kalau kita tengok map kat sini, kita nak kena belok kiri. Okay, ini straight tu maksud apa ya? Tak faham sangat lah English. Maksud dia straight ke depan belok. Itu kan maksudnya. Tak faham lah guys. Okay, sini kasih signal dulu. Tapi beloknya pun bila belok ni. Turn left. Okey, ngam. Tengok. Ketepatan saya membelok lori itu semula. Terbabas. Okey. Saya pelik dengan bos saya tak nak beli lori baru. Lembab sangat lori ni. Belilah lori Supra ke apa ke. Ni dibeli lori jenama apa lah ni. Kita jalan lah guys. Bil biji rangka tiba okay. Untuk kita ni kita akan nyanyi satu lagu. Kalau aku kaya. Wow. Tiba jalan dulu terus dulu. 44 km. Kilometer ke km kilometer kot kiranya. Jadi kita akan bekerja. Inilah nasib jadi pemandu lori. Kali ada orang buat jalan. Terbersihkan gigi atas langgar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sorry. Alamak, sangkut dah guys. Ya guys, kita cuba baiki dulu. Lama nyangkut. Oh. Ya guys, kita cuba dulu guys. Alamak, lori sangkut lah bos. Tenang, dapat diselamatkan. Okay, kita ada waktu lagi berapa minit tadi? 5 minit tadi. Waktu kat atas tu 5 minit kot. Jadi yuk, kita akan jalan cepat ke tepi parah apa tu? Para lori di depan saya. Kita tengok semeral, ingat peraturan. Dua je kata tengok semeral tu. Waktu membawa lori ataupun ketera lain. Tengok semeral. Sekejap, kena makan tepi. Okay, ngam. Tadi kita akan jalan, tapi kan depan kita bukit. Boleh ke lori lembab macam naik bukit kan? Tapi kita cuba. Lori bukan sebarang lori. Jadi kita cuba Dah waktu tepi sikit. Lagi 4 minit 12. 4 minit sempat ke?
Cepatlah kot. Kita jalan, 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 jalan cari makan. Yuhrahuwe. Siapa yang suka tengok jalan-jalan kat? Siapa yang suka tengok jalan-jalan cari makan TV3, cuba komen. Saya suka tengok dulu lah. Sekarang tak sangat. Kita lurus. 81 je saya sebelum kelajuan. Gila lah. Dapat laju guys. Terima kasih lori ni. Janganlah potong gaji saya bos. Oh, depan ni belok. Exit right. Belok. Okay, selamat. Belok. Lagi 16 kilo, lagi 15 kilometer. Dah check mirror, check dulu motor. Check mirror dulu. Tengok tali pinggan dah pakai belum? Wah, itu kalau tak pakai tali pinggan kena sama. Continue straight. Okay, straight. Straight. Hijau. Continue straight. Ya, straight. Tahu, straight. Continue straight. Ya, tahu, straight. Turn left. Turn right. Rasa kereta ku ajoh tak nampak ke dekat situ ada lori. Kita kalau langgar sia-sia je kena saman tau. Ada. Balik kampung. Tiba. Continue straight. Alamak, kita langgar lampu merah lah. Tak apalah. Kalau kesamaan bos yang bayar ni bos. Turn right. Dapat. Terlanggar. Tak apa. Kita kena pot. Mak $150 habis dia aku ejen. Tapi kita dapat hantar barang pertama, kita akan hantar barang kedua. Let's go. Dah beri tombol lari. Macam seatbelt. Cakap. Okey, tunggu dulu. Okey. Tinggal apa ni? Sebaik tak terlanggar. Okey, kosong dulu. Jangan terus merah fokus saya, fokus. Okey dah. Let's get started. Drive safe. Tak tu game kita ada waktu 18 minit boleh berangkat. Turn left. Okey, turn right. Okey, terus malam dia buka lampu. Kenapa lah lampu coklat yang itu? Ya aku dah nampak macam mana. Bagi kita fokus dulu jalan. Laju gila siap kereta tu. Lagi racing ke? Main racing dengan ni lah. Dengan apa ni? Lori. Jangan main lah. Sekali IDJB Gaming dah berlumba tak kalah. Kalau sejak lebih baik kita main lomba kereta. Cuba komen. Kita akan main lomba kereta bulan depan ni. Tapi korang cuba suggest game lomba kereta apa. Turn right.
Saya pun tak tahu nama game kereta apa sebenarnya ni. Jadi ya, cubalah komen. ...79 km lagi ya. Jalan, oh jalan. Jalan. Oh, depan ni belok, okey. Continue straight. Depan ni belok. Benda ada kapal terbang lah guys. Okay, sekejap. Lagi. Oh. Turn right. Okay, belok. Hop. Okay, sampai sini. Straight saja. Straight. Oh, law juga gini ke kalau malam-malam. Saya pernah main. Itulah nama dia. Truck Simulator. Ni depan ni. Ni oh, tol, bayar tol. Kita bayar tol dulu guys. Apa? Tol ke company yang tanggung? Tol bayar tol lebih dahulu. Kurang laju lah. Hop, jalan. Ada lama juga ni. Jadi saya dah mengantuk sebenarnya guys. Sebab saya ni malam tau. Malam siang tadi bisa sangat rumah. Jadi tak dapat nak buat video. Dia malam sunyi sikit. Tengok bala video. Untuk tak tahu jauh saya post video, saya akan post satu hari. Lepas tu biasa saya tak akan post, saya akan post satu hari. Jadi saya post satu hari, dah satu hari. Lepas tu post lagi satu hari. Lepas tu dah lagi satu hari. Macam tu Jadi yap. Apa yang tunggu saya semalam lepas video memang tak ada. Lambayang bukan hal ni. Wah. Bila kita jumpa macam ni apa kita kena buat je betul? Potong. Potong saja. Kita cuba je kita potong je. Itu guys, saya tutorial untuk memotong. Betul lah ke depan ni kita kena potong. Korang tengok IDG begini potong Tengok, hebat bukan? Jalan. Hujan. Lama sekali. Hujan guys, jadi kita diwajibkan buka semerah. Apa nama dia? Weapon bukan nama settle ke? Entah. Apa yang tahu nama dia? Tulis kat bawah pula. Tulis kat bawah. Tu. Ini kan juga matikan je lah. Kita jalan-jalan cari makan. Pernah juga tangan aku ni. Apa tu McDonald ke? Kalau juga makan benda tapi itulah bos tak bagi rehat lah. Kalau bos bagi rehat aku singgah McDonald dulu. Ada potai lah.
Potong lagi kat depan. Okay, masuk tol dulu. Brake. Brake. Okay. Wow, supaya tak langgar. Kau kena sama dengan bos nanti. Okay. Bos yang tanggung tol. Okay. Kira-kira sampai lagi berapa? 16 km dah tak? Jauh dah. Oh, depan ni belok. Depan ni kena belok guys lah. Apa hal ni? Oh, astagfirullah, ada orang insiden. Betul lah, ya Allah. Ni bukan kereta yang botol tadi. Dah cakap lah, jangan lumba tengah-tengah malam. Aduh, kau nak baring, dah terbaring tepi jalan. Belok mana sini ke? Sini. Belok dulu. Antara sini dia jalan turun. Exit right. Apa ni? Minyak habis. Oh, apa ni? Apa ni? Betul kan jalannya? Macam bukan. Apa jalan ni? Oh, betul lah jalannya. Ada. Habis minyak pula tadi. Salah lalu orang punya. Dah mati kat sini. Kita orang kata kita yang belok mana pula? Apa ni? Betul apa mari guys kat tengah-tengah jalan macam tu. Ini siapa-siapa yang malam-malam buta lalu sini. Boleh terkejut. Okey, dah sampai. Continue straight. Yeah. Turn right. Okey, dah sampai. Ya, apa ni? Jadi kita dapat gaji, duit gaji. Kena potong 200. Okey, ngam dapat duit gaji 4,505. Okey. Jadi guys, sampai di situ saja video kali ini. Jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Jumpa di next video. Dadah.